Iya bos, ikutlah jalan menuju Udin bos ah. Iya bos, siap bos. Iya bos, siap bos. Tunggu kabar dari awak ya bos, siap. Iya bos. Dah. Nanyo je dah. Dah, nanyo je dah. Dah, nanyo cie juga. Iyo nang kecil dia di situ kemuncung ngecek nak baik punya ngecek teleponnya dan ngecek dia tidak delay. Dah juga. Ini parah nih. Oh yang dah lah habjang tangan yang tu. Teleponnya deh. Assalamualaikum. Utang. Utang lah 3 bulan ah. Menunggang. Dan jangan basi-basi gini dah. Mai utang. Wah. Dalam apa bang? Udin Chandra. Wah. Nang wah itu ngecek dah. Gini. Bayu utang. Dan tak banyak masih nak dah. Kau indak ontang dan tarik. Mabit tiang. Dan dalam lama si kau dan tugasnya banyak lah. Iya, doi. Kau indak kunci mau dah tu. Iya. Mau dah tu. Oh, ya. Makan condang. Iya, Makan condang dan. Ondang cak lagi mau dikut dia aku. Nanti aku, ikut jepun ondang lihat. Entah lelok. Ndak ibu orang tak betul. Tempat. Sui. Sui. Dan sui. Lah banyak gak yang pak dia mah. Jemput pura lah banyak. Ugang dan temui mau dewa. Lah tiba tanggal tempo tanggal 23 gini kan. Makan tadi dah. Makan, mencari yang Pangannya dah. tidak urusan den tu lah. Bagi utang gini. Ada bikiran dah. Tu cito. Ada lomang dah. Kia dah. Ini tu gak dah. Pokok bagi utang gini. Ada tidak dah. Pokoknya kok sakit kok indak, kok tak mencari tak makan cocok cak yang tak obey dan. Lalu cito kau bagi kini utang suit. Ada bikiran dah. Dan sampai muak dan kau suit dan lama nunggu sekolah. Ya mau aja dah. Paket yang apa ada nak? Mudah dah. Bagi tak? Bagi tak? Jadi jam bisa nang. Mati pajar lo. Deh. Kau mati je tak tolak dan kau. Dan baru kau jualnya. Sui. Baca dulu. Dia mati sui tiga kau. Aku 2 bulan. Tak siap masuk penjara dia. Depan bos. Satu. Halo bos, ikut bagus bos. Ini parah nih. Ikut bos yang nama si istri ke bos mati bos. Dia nak sanggup bos Dia tujuh bulan bos nanti. Sampai bos. Dan dah siap mas menjatuh bos. Sampai bos, baca bos.
Sampai lah puasa. Sweet. Pai sweet. Nanya anak mak dia. Seperti dia masih menjatuh dia ke? Tiang. Naik tang. Tak minta utang lagi, tolok dah lagi asen dah. Tangannya bijak dah. Gimana?